سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Orang-orang yang kurang berakal di antara manusia akan berkata, apakah yang telah memalingkan mereka, yakni Muslim, dari kiblat yang dahulu mereka menghadap kepadanya? Katakanlah, yakni Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada sesiapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Dan demikian pula kami telah jadikan kamu, yakni umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul, yakni Muhammad, menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak memerintahkan engkau, wahai Muhammad, berkiblat dahulunya ke Baitul Maqdis. Kemudian kami perintahkan supaya berkiblat ke Kaabah, melainkan untuk kami menguji bagi menzahirkan siapa di kalangan kamu yang benar-benar mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling ke belakang. Sesungguhnya peralihan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan mensia-siakan imanmu. Sungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang kepada manusia. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Kami melihat wajahmu, yakni Muhammad, sering mendongak ke langit. Maka kami akan palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana sahaja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, yakni Taurat dan Injil, tahu bahawa peralihan kiblat itu adalah kebenaran daripada Tuhan mereka. Dan Allah tidak lalai terhadap apa yang mereka lakukan. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ
وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Dan walaupun engkau, yakni Muhammad, memberikan ayat-ayat, yakni keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan menurut kiblatmu, dan engkau pun tidak akan menurut kiblat mereka. Sebahagian mereka tidak akan menurut kiblat sebahagian yang lain. Dan jika engkau menurut hawa nafsu mereka setelah sampai ilmu kepadamu, nescaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Orang-orang yang telah kami berikan kitab, yakni Taurat dan Injil, mengenai Muhammad, seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya, sebahagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sesekali engkau, yakni Muhammad, termasuk dalam kalangan orang-orang yang ragu. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka berlumba-lumbalah kamu dalam kebaikan. Di mana sahaja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkanmu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Dan daripada manapun engkau, yakni Muhammad, keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu adalah benar-benar ketentuan daripada Tuhanmu. Allah tidak pernah lalai terhadap setiap perkara yang kamu lakukan. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Dan daripada manapun engkau, yakni Muhammad, keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah wajah kamu ke arahnya, agar tiada lagi sebarang alasan yang boleh digunakan oleh sesiapa sahaja terhadap kamu, yakni dalam isu peralihan kiblat, kecuali alasan-alasan dangkal daripada
orang-orang yang zalim di kalangan mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka itu, tetapi takutlah kepadaku, dan demikian juga hadapkanlah wajah kamu ke arahnya, agar aku sempurnakan nikmatku kepada kamu dan agar kamu mendapat petunjuk. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Sebagaimana kami mengutuskan kepadamu seorang Rasul, yakni Muhammad, daripada kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab, yakni Al-Quran, dan hikmah, yakni sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Maka ingatlah kepadaku, nescaya aku ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Dan janganlah kamu mengatakan bahawa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyedarinya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh keampunan dan rahmat daripada Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. إن الصفا والمروة من شعائر الله
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebahagian syiar yakni agama Allah. Maka barang siapa yang melakukan ibadah haji atau umrah ke Baitullah, tiada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan rela hati melakukan kebaikan, sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, iaitu keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab yakni Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh sekalian makhluk. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Kecuali mereka telah bertaubat, memperbaiki dan menjelaskannya, mereka itulah yang diterima taubatnya. Dan sesungguhnya akulah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati sedang mereka dalam keadaan kafir, mereka itulah orang-orang yang ditimpa laknat Allah dan malaikat serta manusia sekaliannya. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Mereka kekal di dalamnya, yakni dalam laknat. Tidak diringankan azabnya dan tidak akan diberi penangguhan, yakni azab. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang,
kapal yang berlayar di lautan dengan barangan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan oleh Allah daripada langit, yakni air. Lalu dengan itu dihidupkan bumi setelah mati, yakni kering. Dan dia tebarkan pelbagai binatang di dalamnya, dan peredaran angin dan awan yang di antara langit dan bumi. Sesungguhnya menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memahami. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Walaupun demikian, ada juga di antara manusia yang mengambil selain daripada Allah untuk menjadi sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintainya, yakni memuja dan mentaatinya, sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta, yakni taat kepada Allah. Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman, yakni syirik, itu mengetahui ketika melihat azab pada hari akhir kelak, bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya, nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Yaitu ketika ketua-ketua yang diikuti meninggalkan orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Dan orang-orang yang mengikutinya berkata, sekiranya kami diberi kesempatan, yakni kembali ke dunia, tentu kami tidak akan mengikuti mereka, sebagaimana mereka meninggalkan kami. Demikianlah Allah menunjukkan kepada mereka segala perbuatan yang mereka lakukan, yang menjadi penyesalan bagi mereka. Dan mereka tidak akan keluar daripada api neraka. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai manusia, makanlah daripada makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu yang nyata. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruhmu melakukan kejahatan,
perkara yang keji dan kata dusta terhadap Allah, sesuatu yang kamu tidak ketahui. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang kami peroleh daripada nenek moyang kami. Padahal, nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti pengembala yang menjerit kepada binatang yang tidak mendengar selain daripada panggilan dan jeritan. Mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak memahami. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada rezeki yang baik dan kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Sesungguhnya, dia hanya mengharamkan ke atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging haiwan yang disembelih dengan menyebut nama selain daripada Allah. Tetapi, barang siapa yang terpaksa memakannya, bukan kerana menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tiada dosa baginya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sesungguhnya, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah, iaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya akan menelan api neraka ke dalam perutnya. Dan Allah tidak akan menegur mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk
dan membeli azab seksa neraka dengan meninggalkan keampunan Tuhan. Maka sungguh menghairankan kesanggupan mereka menanggung seksa api neraka itu. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Yang demikian itu kerana Allah telah menurunkan kitab yakni Al-Quran dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham terhadap kebenaran kitab itu, sesungguhnya mereka dalam perpecahan yang jauh. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebaikan itu ialah kebaikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, para malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta kepada yang dicintainya, kepada kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan yakni musafir, peminta sedekah, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan solat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesusahan, penderitaan, dan ketika peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu yakni melaksanakan kisas yang berkaitan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa yang memperolehi kemaafan daripada saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat, iaitu tebusan, kepada mereka dengan baik. Hal yang demikian itu adalah kemudahan dan rahmat daripada Tuhanmu. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang sangat pedih.
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Dan dalam kisah itu, ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Diwajibkan ke atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu. Jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua-dua orang tua dan kaum kerabatnya dengan cara yang baik, yakni sebagai kewajipan bagi orang-orang yang bertakwa. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Barang siapa yang mengubah, yakni wasiat itu, setelah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Tetapi barang siapa yang bimbang jika pemberi wasiat berat sebelah atau melakukan kesalahan, lalu dia mendamaikan mereka, maka tiada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau bermusafir, yakni lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari yang lain. Dan bagi orang yang sukar menjalankannya, wajib membayar fidyah, iaitu memberi makan seorang orang miskin. Tetapi barang siapa dengan rela hati melakukan kebaikan, maka itu adalah lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu ketahui. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة
من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan sebagai pembeza di antara yang benar dan yang batil. Oleh sebab itu, barang siapa di dalam kalangan kamu yang berada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau bermusafir, yakni dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, yakni Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku berada dekat dengan mereka. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila mereka berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa menggauli isterimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahawa kamu mengkhianati diri kamu sendiri, yakni dengan melakukan persetubuhan di malam-malam hari bulan puasa, sedangkan ia dilarang bagi kamu. Tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang, gaulilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makanlah dan minumlah sehingga jelas bagimu, yakni perbezaan di antara benang putih dan benang hitam, iaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sehingga datangnya malam. Tetapi, janganlah kamu gauli mereka ketika kamu beriktikaf di dalam masjid. Itu merupakan ketentuan daripada Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Dan janganlah kamu memakan harta antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu memberi harta itu kepada para hakim dengan niat untuk mendapatkan sebahagian daripada harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Mereka bertanya kepadamu, yakni Muhammad, tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan bukanlah satu kebaikan memasuki rumah daripada arah belakang. Tetapi kebaikan adalah, yakni kebaikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah daripada pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Dan perangilah orang-orang yang memerangimu di jalan Allah. Tetapi janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka daripada mana mereka telah mengusirmu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka perangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang yang kafir. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Tetapi jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Dan perangilah mereka itu sehingga tiada lagi fitnah, dan agama hanya agama Allah sahaja yang ada. Jika mereka berhenti, maka tiada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum kisas. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerangmu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahawa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Dan dermakanlah hartamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang beramal soleh. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Tetapi jika kamu dikepung oleh musuh, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapati. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada dalam kalangan kamu yang sakit atau mempunyai gangguan pada kepalanya lalu dia bercukur, maka dia wajib membayar fidyah, iaitu berpuasa, bersedekah atau melakukan kurban, yakni dam. Apabila kamu dalam keadaan yang aman, maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapati. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah dia kembali. Keseluruhannya berjumlah 10 hari. Demikian itu bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa hukuman Allah sangat berat. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah diketahui. Barang siapa melakukan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka
janganlah dia berkata dengan perkataan yang buruk, melakukan maksiat dan bertengkar ketika melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu lakukan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekalan, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sihat. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Dan bukanlah satu dosa bagimu mencari kurniaan daripada Tuhanmu. Maka, jika kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu. Walaupun sebelum itu, kamu benar-benar termasuk dalam kalangan orang yang tidak tahu. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Kemudian, bertolaklah kamu daripada tempat yang banyak orang bertolak, yakni Arafah, dan mohonlah keampunan kepadanya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut nenek moyang kamu. Bahkan, berzikirlah lebih daripada itu. Maka, ada di antara manusia yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Dan di akhirat, dia tidak akan memperolehi apa-apa bahagian pun. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Dan ada pula di antara mereka yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab api neraka." أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Mereka itulah yang memperoleh bahagian daripada apa yang telah mereka lakukan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa
mempercepat yakni meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirinya, tidak ada dosa baginya bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahawa kamu akan dikumpulkan olehnya. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Dan di dalam kalangan manusia, ada yang membicarakan tentang kehidupan di dunia yang mengagumkan engkau, yakni Muhammad. Dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas apa yang ada di dalam isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling kuat. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Dan apabila dia berpaling, yakni daripada engkau, dia berusaha untuk melakukan kerosakan di bumi, serta merosakkan tanam-tanaman dan haiwan ternak, sedangkan Allah tidak suka akan kerosakan. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, semakin bangkitlah kesombongannya untuk membuat dosa. Maka yang terbaik buatnya adalah neraka Jahannam, dan sesungguhnya neraka Jahannam itu tempat tinggal yang terburuk. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Dan ada dalam golongan manusia orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keredaan daripada Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhannya. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya, dia adalah musuh yang nyata bagimu. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Tetapi, jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahawa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Tiada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya yakni azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan telah diputuskan perkara itu ke atas mereka. Dan kepada Allah lah segalanya dikembalikan. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من
آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyak bukti yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Barang siapa menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya, maka sesungguhnya hukuman Allah sangat berat. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Kehidupan di dunia dijadikan terasa indah pada pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Walaupun orang-orang yang bertakwa itu berada di kedudukan yang lebih tinggi daripada mereka pada hari kiamat, dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Umat manusia pada awalnya bersatu, yakni di dalam agama Allah. Namun setelah itu berlaku perselisihan sehingga sebahagiannya menjadi sesat. Lalu Allah mengutuskan para nabi sebagai penyampai berita gembira, yakni kepada mereka yang beriman dengan balasan syurga, dan pemberi ingatan, yakni kepada mereka yang tidak beriman dengan balasan seksa. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang terkandung kebenaran untuk memberi jawapan kepada manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab yang berselisih faham setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, kerana kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya, Allah berikan petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Atau adakah kamu berfikir bahawa kamu akan masuk ke dalam syurga, padahal belum datang kepadamu, yakni ujian, seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diuji, yakni dengan pelbagai ujian, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama mereka berkata,
Bilakah datangnya pertolongan daripada Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Mereka bertanya kepadamu, yakni Muhammad, tentang apa yang harus mereka sedekahkan. Katakanlah, apa-apa harta sahaja yang kamu sedekahkan, hendaklah diperuntukkan kepada kedua-dua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, dan orang yang bermusafir. Dan semua kebaikan yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Diwajibkan ke atasmu berperang, walaupun kamu tidak menyukainya. Boleh jadi kamu bencikan sesuatu, padahal ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu sukakan sesuatu, tetapi ia tidak baik buatmu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Mereka bertanya kepadamu, yakni Muhammad, tentang berperang di bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalang, yakni orang, daripada jalan Allah, ingkar kepadanya, yakni menghalang orang daripada memasuki Masjidil Haram dan mengusir penduduk sekitarnya, lebih besar dosanya pada pandangan Allah. Sedangkan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Mereka tidak akan berhenti memerangimu sehingga kamu murtad, yakni keluar daripada agamamu, jika mereka sanggup. Barang siapa di antara kamu yang murtad daripada agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka segala amalan mereka di dunia dan di akhirat itu sia-sia. Dan dia adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat daripada Allah. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. يسألونك عن الخمر والميسر
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Mereka bertanyakan kepadamu, yakni Muhammad, tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada kedua-duanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, yakni tentang apa yang harus mereka sedekahkan. Katakanlah, kelebihan, yakni daripada apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berfikir. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu, yakni Muhammad, tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu bergaul bersama mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang melakukan kerosakan dan yang melakukan kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, nescaya Dia hadirkan kesusahan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia memikat hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang, yakni lelaki musyrik, yakni dengan perempuan yang beriman, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, hamba sahaya lelaki yang beriman lebih baik daripada lelaki yang musyrik, meskipun dia memikat hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke syurga dan keampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pengajaran. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Dan mereka bertanya kepadamu, yakni Muhammad, tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Oleh itu,
Jauhilah isteri kamu pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, gaulilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Isteri-isterimu adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu pada bila-bila sahaja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang beriman. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Dan janganlah kamu jadikan, yakni nama Allah, dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk melakukan kebaikan, bertakwa dan mencipta kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Allah tidak menghukummu kerana sumpahmu yang tidak kamu sengajakan, tetapi Dia menghukummu kerana niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyantun. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. Bagi mereka yang bersumpah untuk tidak menyetubuhi isteri masing-masing, yakni dalam tempoh melebihi 4 bulan, diberikan tempoh selama 4 bulan, yakni bermula dari waktu dilafazkan sumpah untuk kembali menyetubuhinya. Kemudian, jika mereka kembali, yakni kepada isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dan jika mereka tetap ingin bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Dan para isteri yang diceraikan wajib menahan diri mereka, yakni menunggu 3 kali quru', yakni haid. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah di dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu
jika mereka ingin berbaik semula. Dan mereka, yakni para perempuan, mempunyai hak seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang betul. Tetapi, para suami mempunyai kelebihan ke atas mereka. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Talak, yakni yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu, suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagimu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kedua-duanya, yakni suami dan isteri, khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu, yakni wali, bimbang bahawa kedua-duanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka mereka tidak berdosa ke atas bayaran yang harus diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Kemudian, jika dia menceraikannya, yakni setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia bernikah lagi dengan suami yang lain. Kemudian, jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi kedua-duanya, yakni suami pertama dan bekas isteri, untuk bernikah kembali jika mereka berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang yang berpengetahuan. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, lalu tempoh iddah mereka hampir selesai, maka rujuklah mereka kembali, yakni kepada ikatan perkahwinan dengan cara yang baik,
atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik, yakni dirujuk kembali tanpa selesai tempoh iddah. Jangan sesekali kamu rujuk mereka kembali dengan tujuan memudaratkan mereka kerana hendak melakukan kezaliman terhadap mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, iaitu kitab Al-Quran dan hikmah, yakni sunnah, untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu menghalang mereka untuk menikah lagi dengan calon suaminya apabila telah terjalin keserasian di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di kalangan kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hal itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajipan ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang sepatutnya. Seseorang tidak dibebani lebih daripada kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kerana anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita kerana anaknya. Ahli waris pun yang berkewajipan seperti itu juga. Apabila kedua-duanya ingin menyusu dengan persetujuan dan bermesyuarat antara kedua-duanya, maka tiada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tiada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan isteri-isterinya, hendaklah mereka, yakni isteri-isteri, menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian, apabila telah sampai, yakni akhirat, iddah mereka, maka tiada dosa bagimu tentang apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka dengan cara yang betul. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Dan tiada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan kiasan atau kamu sembunyikan, yakni keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian, yakni untuk menikah dengan mereka secara rahsia, kecuali dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahawa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahawa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Tiada dosa bagimu jika kamu menceraikan isteri-isterimu yang belum kamu sentuh, yakni gauli, atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu mengikut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu mengikut kesanggupannya, iaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajipan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh, yakni gauli, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 daripada yang telah kamu tentukan, kecuali mereka, yakni membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang memegang ikatan nikah itu. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Peliharalah semua solat dan solat wusta. Dan laksanakanlah solat kerana Allah dengan khusyuk. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Jika kamu takut, yakni ada bahaya, solatlah sambil berjalan kaki atau berkenderaan. Kemudian apabila telah aman, yakni selamat, maka ingatlah Allah, yakni solatlah, sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف Wallahu azizun hakim. Dan orang-orang yang akan mati di kalangan kamu dan meninggalkan isteri-isterinya, hendaklah membuat wasiat untuk isteri-isterinya, iaitu nafkah sehingga setahun tanpa mengeluarkannya, yakni dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tiada dosa bagimu, yakni mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam perkara-perkara yang baik. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. Dan perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah mengikut cara yang patut, sebagai satu kewajipan bagi orang yang bertakwa. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu memahami. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Tidakkah kamu memerhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedangkan jumlahnya mencapai ribuan kerana takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu." Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan kurniaan kepada manusia, tetapi kebanyakan daripada manusia tidak bersyukur. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahawa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Barang siapa meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah seorang raja untuk kami, nescaya kami berperang di jalan Allah." Nabi mereka menjawab, "Jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga?" Mereka menjawab, "Kenapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir daripada kampung halaman kami dan dipisahkan daripada anak-anak kami?" Tetapi ketika perang itu diwajibkan ke atas mereka, mereka berpaling kecuali sebahagian kecil daripada mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu." Mereka menjawab, "Bagaimana Talut mendapat memerintah ke atas kami, sedangkan kami lebih berhak ke atas kerajaan itu daripadanya dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?" Nabi menjawab, "Allah telah memilihnya, yakni menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fizikal. Allah memberikan kerajaannya kepada sesiapa yang dia kehendaki dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui." وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya tanda-tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu
yang di dalamnya terdapat ketenangan daripada Tuhanmu, dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, terdapat tanda, yakni kebesaran Allah bagimu, jika kamu orang beriman. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Maka ketika Talut membawa bala tenteranya, dia berkata, Allah akan mengujimu dengan sebatang sungai. Maka barang siapa yang meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menceduk seceduk dengan tangannya. Tetapi mereka meminumnya, kecuali sebahagian kecil daripada kalangan mereka. Ketika dia, yakni Talut, dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tenteranya. Mereka yang meyakini bahawa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Dan ketika mereka melawan Jalut dan tenteranya, mereka berdoa, Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Maka mereka mengalahkan dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya, yakni Daud, kerajaan dan hikmah, dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan jika Allah tidak melindungi sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, nescaya rosaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai kurniaan, yakni dilimpahkannya atas seluruh alam. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan kepadamu dengan benar, dan engkau, yakni Muhammad, adalah merupakan seorang Rasul.